dengar tak orang kata, kalau nak melancong, kita kena melancong waktu muda. Kalau waktu dah berumur ni, penat sikit. Kenapa Sebenarnya, waktu kita dah berumur, badan kita dah tak sama kondisinya macam hari ni. Tuan-puan, kita mungkin waktu berumur nanti, antara perkara yang kita akan rindu adalah nikmat waktu muda. Lucu kan? Waktu kita muda, kita jarang menghargainya. Kita rasa badan kita akan sentiasa kuat. Masa kita akan sentiasa panjang. Dan peluang akan sentiasa menunggu kita. Sebab tu kita selalu kata nanti. Esok kita akan buat baik. Kita sentiasa kata, esoklah kita pergi mengaji. Esoklah kita, esoklah itu, esoklah ini. Kita sentiasa nanti. Tapi sebenarnya, Allah memberikan waktu muda kepada kita bukan sekadar untuk menikmatinya, tapi waktu muda adalah untuk kita bekerja mencari rezeki yang halal, menuntut ilmu, berbakti kepada ibu bapa, berbuat baik kepada orang sekeliling. Dan yang paling penting, mencari bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat sana. Akan datang suatu hari nanti, kita masih mahu melakukan perkara itu. Kita masih mahu bersujud lebih lama. Kita masih mahu bekerja lebih kuat. Kita masih mahu untuk membuat kebaikan sebanyaknya. Tapi pada masa itu, mungkin tubuh kita sudah tidak mampu. Sebab itu Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk merebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Justru tuan-puan, janganlah kita membazir waktu muda kita. Hargailah. Kerana apa yang menyedihkan bukan kerana kita tua, tetapi kerana kita pernah muda, tetapi kita tidak memanfaatkannya. Sekian, saya Dai Muda Anis. Hargai waktu muda sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.